Three worst product dari brand The Ordinary. Pertama, Azelaic Acid Suspension 10%. Kedua, Vitamin C Suspension. Dan ketiga, Mineral UV Filters. Nak tahu kenapa ia dikategorikan sebagai worst product? Jom tonton video ini sampai habis. Seperti yang anda maklum, sebelum ini saya dah disclose awal-awal. Produk ini adalah pro. So, bear in your mind. Video ini adalah bertujuan untuk share knowledge pada peringkat pengguna sahaja. Anda semua sebagai pengguna yang bijak, saya berharap anda juga dapat membuat keputusan yang bijak sebelum anda decide untuk beli apa-apa produk. Tidak kira lah sama ada ia groceries ke, elektronik ke, hatta masuklah barang-barang skincare anda. So, jom kita review. Produk pertama yang saya nak highlight kepada anda adalah Azelaic Acid Suspension 10%, di mana produk ini dipasarkan untuk membantu bagi mereka yang mengalami masalah jerawat, rosacea dan juga hyperpigmentation. Untuk pengetahuan anda, produk ini mengandungi kadar silikon yang sangat tinggi dan juga isodecyl neopentanoate, iaitu alternatif kepada silikon. Bahan-bahan ini akan membentuk satu lagi lapisan pada permukaan kulit, di mana ia boleh menjadi masalah kepada mereka yang mempunyai kulit yang mudah berjerawat kerana ia boleh memerangkap kotoran dan juga menyumbat liang-liang pori. But please take note, untuk mereka yang ada masalah jeragat dan juga parut-parut hitam, 10% Azelaic Acid sebenarnya masih belum mencukupi untuk merawat masalah anda. Based on research yang dijalankan sebelum ini, ia memerlukan sekurang-kurangnya 15 to 20% of Azelaic Acid untuk merawat masalah hyperpigmentation atau kita panggil jeragat. Dan untuk pemakaian bahan aktif ini, anda perlu combine dengan bahan aktif lain. Contohnya, glycolic acid sekiranya anda ingin dapatkan kesan yang lebih efektif. Jadi, 10% of Azelaic Acid alone yang ada dalam kebanyakan produk skincare kebiasaannya tidak mencukupi bagi mereka yang mengalami masalah jeragat. Bagaimanapun, produk ini yang mengandungi 10% Azelaic Acid masih berguna dan efektif bagi mereka yang menghadapi masalah rosacea. Bagi mereka yang menghadapi masalah jeragat dan juga jerawat dalam masa yang sama, sekiranya kulit anda juga menghadapi masalah kulit yang sensitif, anda boleh consider untuk menggunakan Azelaic Acid dengan kepekatan atau concentration yang lebih tinggi. So, persoalannya, dekat mana nak dapatkan Azelaic Acid dengan concentration yang lebih tinggi? Sebelum ini, saya pernah share satu video berkaitan dengan satu krim ubat yang mengandungi Azelaic Acid dengan kepekatan 20%, mana krim ini dipanggil Skinorin. Jadi, anda boleh guna krim ubat ini bagi mereka yang nak rawat masalah jeragat dan juga parut-parut hitam. Bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut mengenai krim ubat ini, anda boleh lihat atau tonton video saya sebelum ini dan saya akan share dengan anda link pada description di bawah video ini. Bagi mereka yang sedang mencari lightening products tapi tak nak guna produk yang irritate kulit macam ascorbic acid, anda boleh cuba menggunakan produk yang mengandungi kandungan Azelaic Acid. Antara produk yang anda boleh survey di pasaran adalah The Inky List yang juga menawarkan kandungan Azelaic Acid tapi jauh lebih baik daripada brand The Ordinary kerana ianya bebas silikon. Produk kedua, The Ordinary Ascorbyl Tetraisopalmitate Solution 20% dalam vitamin F. Ini adalah sejenis vitamin C derivative yang larut minyak. Untuk pengetahuan anda, kebanyakan vitamin C yang ada di pasaran adalah sejenis water soluble atau jenis larut air. Ini menyebabkan ia tidak stabil dan mudah oxidize dengan cepat dan menyebabkan shelf life-nya sangat pendek. Kalau anda perasan, bagi sesiapa yang pernah menggunakan vitamin C, kadang-kadang belum sempat kita habis, warna produk tersebut telah berubah menjadi coklat, menandakan ia telah teroksida. Jadi, brand ini telah mengambil langkah ke hadapan di mana mereka memberi pilihan yang baru kepada pengguna yang ingin menggunakan vitamin C dengan jangka yang lebih panjang. Mereka telah mengeluarkan produk ini di mana ia larut minyak
Jadi pengguna tidak perlu merasa risau ia cepat teroksida seperti produk-produk vitamin C pure yang lain dan boleh menggunakan atau simpan produk ini untuk jangka masa yang lebih lama. Tapi yang menjadi isunya, selain daripada kandungan vitamin C, produk ini juga mengandungi kandungan coconut alkanes yang tinggi, iaitu alternatif kepada silikon. So, apa itu coconut alkanes? Ia adalah naturally derived paraffin yang digunakan sebagai pelembab di bawah kategori emollient. Bagi manufacturer yang mempromosikan clean product atau lebih mesra dengan panggilan natural product, mereka banyak menggunakan coconut alkanes ni sebagai pengganti kepada silikon. So, fungsinya sama sahaja dengan silikon, di mana ia boleh memberi ilusi kulit yang mempunyai tekstur velvety, blurry dan efek filtered. Sebaik sahaja kita apply pada permukaan kulit. Ini kerana molekul-molekul coconut alkanes ni akan memenuhi gaps antara liang-liang pori dan akan menjadikan seolah-olah pori-pori di muka kita kelihatan lebih kecil, dan seterusnya kulit kita akan nampak lebih cantik untuk temporary. Namun yang menjadi isunya adalah bagi mereka yang mempunyai kulit acne prone, bahan ini mungkin boleh menyebabkan jerawat bagi sesetengah orang. Satu lagi vitamin C di bawah brand ini yang saya kurang recommend adalah The Ordinary Vitamin C Suspension 30% yang juga mengandungi kadar tinggi silikon, di mana di dalam produk ini hanya mempunyai dua bahan sahaja, iaitu vitamin C dan silikon semata-mata. Dan ini boleh memburukkan untuk mereka yang menghadapi masalah jerawat kerana ianya akan memerangkap kotoran dalam liang pori anda. Saya memahami formulasi ini memasukkan silikon supaya ia bebas daripada air dan seterusnya dapat melindungi produk ini supaya tidak cepat teroksida. Namun disebabkan ini, teksturnya menjadi lebih pekat dan tebal. Dan ia menjadi sukar apabila kita nak spread out dengan bahan-bahan lain di permukaan kulit. Kepekatan L-ascorbic acid yang terlampau tinggi seperti 30% juga boleh menyebabkan iritasi bagi sesetengah kulit. Anda bayangkan dengan kepekatan setinggi 15 ke 20% pun ada certain kulit tak dapat nak tolerate, apatah lagi dengan produk yang mempunyai kepekatan 30% seperti produk ini. Bagi mereka yang sedang mencari vitamin C, anda boleh tonton video saya sebelum ini yang saya share secara details mengenai info berkenaan dengan vitamin C serum. Saya juga menerangkan jenis-jenis vitamin C yang terdapat di dalam produk skincare. Jadi pastikan anda beli produk vitamin C yang tepat. Dan terakhir sekali adalah The Ordinary Mineral UV Filters SPF 15 with antioxidants. Walaupun ianya sejenis sunscreen, tapi sayangnya ianya tidak memberikan perlindungan yang mencukupi kerana ianya hanya mengandungi 9.76% zinc oxide dan 3.75% titanium dioxide. Menurut panduan saya, perlindungan sinaran matahari atau sunscreen yang jenis mineral, anda memerlukan sekurang-kurangnya 15% zinc oxide dan 5% titanium dioxide. Satu lagi produk sunscreen di bawah brand ini yang saya tak recommend adalah Mineral UV Filters SPF 30 with antioxidants, di mana ia juga memberi perlindungan UV yang tidak mencukupi. Untuk produk ini, ia mengandungi 14.03% zinc oxide dan juga 5.44% titanium dioxide. Seperti yang saya katakan tadi, untuk zinc oxide memerlukan sekurang-kurangnya 15%, dan walaupun perbezaannya tidaklah ketara, lebih kurang 1% difference, tetapi saya masih concern especially untuk pengguna-pengguna yang tinggal di Malaysia yang mempunyai iklim yang sangat panas. SPF 30 ni masih belum mencukupi untuk melindungi kulit anda. Jadi saya menyarankan untuk anda semua menggunakan SPF 50 dan ke atas. Pastikan juga PA-nya mempunyai 3 or 4+. So, seperti brand-brand lain, walaupun brand ini telah memenangi award dan produk di bawah brand ini banyak yang telah menjadi best seller, ia juga tak terlepas dengan kekurangan. So, saya berharap dengan perkongsian saya hari ini, anda sebagai pengguna dapat membuat pertimbangan yang wajar sebelum meneruskan pembelian
terutamanya untuk produk-produk yang saya baru share dengan anda sebentar tadi. Sebelum beli, fikir dulu. So, stay tuned.